Okay, so apa yang korang nampak dekat skrin sekarang ni adalah headphone terbaru daripada Nothing, iaitu Nothing Headphone One. So ni kira adalah merupakan line up headphone pertama lah daripada diorang. And aku sendiri, aku memang letak expectation yang sedikit tinggi. Reason dia sebab ni bukan first time diorang buat produk audio. So kalau korang tengok headphone ni, korang boleh nampak lah yang mana dia tak lari jauh daripada DNA Nothing tu. So dia ada transparent housing kan, ada metallic finish, ada minimal branding. Tapi apa yang aku suka adalah dia bukan sekadar nak nampak pelik kan, macam ni nampak petak-petak macam ni. Kan dia nampak lain daripada headphone yang biasa. So dia bukan sekadar nak nampak pelik, tapi dalam masa yang sama dia ambil kira juga semua benda, terutama dari segi keselesaan. So dekat bahagian headband ni dia pakai aluminium, so very stretchable. Cup dia pula guna plastik berkualiti tinggi dan memory foam dia memang sangat tebal dan lembut. Even dekat bahagian atas headband ni pun ada memory foam juga. Benda ni nampak simple tapi dia memang memberikan keselesaan lah bila kita pakai tu. So dia boleh swivel macam ni kan. Bahagian bawah ni pun dia akan ikut pada bentuk kita punya kepala lah. So tak kisahlah kepala korang macam mana pun, should be memang korang akan boleh pakai Nothing Headphone One ni. Berat dia pula 329 gram, yang mana aku rasa tak adalah berat mana pun. And bila aku pakai kat kepala macam ni, dia memang rasa balance lah di kepala aku. Even dia punya memory foam ni pun sangat selesa. Cengkaman ni pun tak berapa nak ketat sangat. Jadi bila pakai long distance kan, dalam 3-4 jam tu masih lagi rasa selesa. Cuma satulah kan, dia lebih kurang macam XM5 dia tak boleh nak lipat-lipat tu semua. So dari segi portability tu ada kurang sikit lah kat situ. Aku memang tak pernah lagi jumpa headphone yang mempunyai design yang macam ni. Untuk aku yang suka benda-benda yang stand out ni, aku tak ada masalah nak gunakan benda ni kat public kan. Dari segi driver pula, Nothing menggunakan driver bersaiz 40mm dan dia punya impedance dia adalah 16 ohm. So first thing yang korang perlu tahu, antara benda yang membuatkan aku rasa headphone ni best adalah korang boleh gunakan dalam banyak jenis cara. Korang boleh gunakan secara Bluetooth, yang mana dia support 3 codec, iaitu SBC, AAC and then kemudian LDAC. And then kemudian korang juga boleh menggunakan melalui port Type-C. So Type-C to Type-C lah kepada smartphone korang, yang mana kabel Type-C to Type-C tu dibekalkan dalam kotak. And then kemudian last kali, korang juga boleh menggunakan 3.5mm headphone jack to 3.5mm headphone jack, yang mana kabel ni pun dibekalkan juga dalam kotak. Okay, so sekarang kita akan masuk ke bahagian yang paling penting lah, at least untuk aku, iaitu dia punya sound. And sebelum aku nak bercerita berkenaan dengan sound ni, kena buat sedikit disclaimer lah, yang mana aku testing dia punya sound ni adalah menggunakan 3.5mm headphone jack tu aku punya amp dan DAC lah. Tujuan aku buat macam ni adalah untuk dapatkan kualiti yang tertinggi yang mampu dihandle oleh headphone ni. So aku kira tolak lah limitasi dari segi Bluetooth kan. Mungkin akan ada kekurangan bila transfer rate daripada smartphone ke Bluetooth kan. Kita nak elakkan semua benda tu. So sebab dia ada kebolehan untuk direct gunakan jack, so aku pakai 3.5mm headphone jack lah. Pertama sekali, aku perlu bagi tahu yang mana headphone One ni dia mempunyai karakter soundstage yang intimate. Maksudnya dia punya soundstage tak terlampau luas. Yes, aku tahu untuk headphone jenis over the ear close back ni, yalah kebanyakannya memang tak mempunyai soundstage yang luas pun. Tapi berdasarkan pengalaman aku menggunakan headphone jenis close back ni, Nothing Headphone One ni adalah headphone yang aku rasa paling kurang nilai soundstage lah yang pernah aku cuba. Adakah benda ni adalah satu benda yang kurang baik? Tak juga kan. Bila dia intimate, maksudnya sound tu akan rasa lebih center lah, dekat tengah kepala korang. Cuma bila sound tu lebih dekat dengan center of otak korang tu, dia akan ada masalah imaging sikit lah. Dia bukan masalah pun, dia cuma mungkin kurang precise lah kan. So, kira macam susah lah korang nak pinpoint position instrumen lagu yang korang dengar tu. Tuning wise, secara armnya dia lebih ke arah warm lah. Tapi dia bukan warm yang dull lah. Dia ada karakter dia yang tersendiri. So bass dia memang ada boost sikit, tak banyak sangat, dia memang just nice. Memang cukup lah untuk bagi low end tu terasa tau. Ada kemudian pada bahagian mid range dia pun jelas, very harmoni. Dia memang akan memberikan kehidupan lah pada vokal dan instrumen tu. Dia tak terlampau
open ataupun bright sangat, tapi masih lagi boleh mengekalkan detail pada bahagian mid-range tu. Ada kemudian dia punya treble pula, pada bahagian high dia memang sangat sharp tapi tak overpowered. Dia masih lagi, bunyi dia tu masih lagi smooth. Maksudnya dia ada sparkle tapi bunyi sibilant tu tak menyakitkan telinga lah. So lagu-lagu yang mempunyai high note, contohnya macam lagu metal rock ke, bila korang dengar lama-lama tu dia tak memenatkan lah korang punya telinga. Cuma macam aku cakap tadi lah, bila diorang ada letak intensity dekat low end bass tu dia akan merangkak pergi ke lower mid range. Nah, bila dia dah masuk dekat bahagian lower mid range ni, dia akan ada congestion sikit lah. Dia akan buatkan separation tu rasa kurang kemas. So bila kalau lagu tu mempunyai layering yang kompleks, bunyi memang macam agak bercampur sikit. Sikit lah. So overall, headphone ni dia bukan jenis yang analytic ataupun flat. Tapi kalau korang ni jenis suka sound yang warm, sound yang mampu memberikan vokal yang jelas, headphone yang boleh berikan bass yang mantap tapi masih lagi dalam keadaan yang terkawal, dan korang okay dengan soundstage dia yang lebih ke arah intimate tu, mungkin headphone ni sesuai lah untuk korang. Kalau korang ni adalah orang yang baru lagi dalam dunia audio and korang tak faham sepatah haram apa-apa yang aku cerita ni, jawapan mudah dia, headphone ni mempunyai sound yang sangat baik. Dia jenis warm, dia bukan bright. Bila korang dengar lagu tu, dia takkan mencucuk-cucuk sangat telinga korang. Maksudnya korang boleh pakai pada jangka masa yang lama. Dan yang paling penting, dia ada bass kick yang sedap supaya korang tak rasa yang lagu yang korang dengar tu bunyi dia macam kosong. Dan kemudian pasal active noise cancellation pula, yang ini pun aku boleh puji. Fungsi NAC dia berfungsi dengan baik. Dia boleh buang, boleh kata banyak white noise dengan bagus sekali. Bagus sekali kan. Apa asal aku cakap macam ni macam pelik pula kan. Senang cerita, dia boleh buang bunyi luar tu dengan cantik lah. Tapi bukan benda ni yang membuatkan aku impress lah. Aku rasa aku lagi impress dengan fungsi adaptive dia tu. Bukan fungsi adaptive, apa nama dia? Transparency. Fungsi transparency dia. Yang ini aku suka. Sebab bila korang turn on kan fungsi transparency tu, bunyi memang natural habis lah. Even bila korang nak bercakap dengan orang pun, dia tak bunyi pelik sangat tau lah. Korang boleh masih lagi bercakap dalam nada yang normal. Cuma kekurangan dia adalah fungsi transparency dia ni ada kadang-kadang tu dia macam ada pelik sikit lah. Dia boleh tiba-tiba turn off kan mic dekat belah kiri ke ataupun belah kanan ke, so jadi pelik lah bunyi transparency tu. Tapi benda ni pun jarang-jarang berlaku, tapi dia tetap juga berlaku. Sama macam bila aku menggunakan mana-mana TWS daripada Nothing. Aku tak tahu kenapa Nothing masih lagi tak boleh nak selesaikan masalah transparency dia orang ni. Tapi kalau cerita dari segi quality transparency tu, ini macam untuk korang layan movie dengan gaming pula, dia juga ada feature-feature yang best lah. Contohnya macam satu, dia ada special audio yang mana dia menggunakan fungsi head tracking untuk bagikan pengalaman menonton apa-apa dekat screen dia akan jadi lebih imersif lah. So bila korang gerakkan kepala tu, bunyi tu akan stay dekat tengah aja. Dan kemudian kalau korang ni macam gamers kan, dia juga ada fungsi low latency yang korang boleh gunakan. Connection wise, macam aku cakap tadi, dia support SBC, AAC dengan LDAC. So tak kisahlah korang guna mana-mana codec pun, sound memang just nice lah. Cuma bila korang pakai LDAC tu, quality audio tu akan lebih tajam lah, lebih sharp lah, lebih detail lah. Tapi satu benda yang penting yang aku perlu highlight kepada korang semua, kalau korang beli Nothing Headphone One ni, bila korang buka Nothing app tu, korang enablekan LDAC, korang rasa korang dah enablekan LDAC tu, sebenarnya LDAC tu masih lagi belum enable. Untuk korang betul-betul enablekan LDAC tu, korang kena pergi ke setting, pergi ke Bluetooth, dan kemudian pergi kepada headphone korang tu, dekat situ korang baru boleh turn on kan LDAC, baru betul-betul LDAC tu akan kick in. Untuk Nothing X app tu pula, yang ini pun aku suka juga. Kalau korang tak suka dengan setup audio dia yang default, korang boleh ubah. Korang boleh gunakan setup equalizer yang basic, yang mudah untuk digunakan tu, sama ada nak naik treble ke, nak vocal kat voice, nak naikkan bass, yang itu korang boleh buat itu. Ataupun kalau korang nak equalizer yang lebih profesional, dia pun ada juga yang mana korang boleh adjust semua lah, ikut pada frekuensi yang korang nak. Lepas tu korang juga boleh nak customkan button ke apa ke, semua benda korang boleh buat dekat dalam Nothing X app ni. Bateri dia pun bagus. Kalau korang gunakan dengan ANC turn on and dia kemudian pakai LDAC, tak silap aku dia boleh pergi sampai 30 jam untuk sekali penggunaan. So
memang cukup lama. And then kemudian kalau korang nak gunakan secara wired pun sebenarnya korang still kena turn on dia punya headphone ni. So walaupun pakai wired, dia tetap pakai bateri juga. Dan Nothing Headphone One ni adalah headphone yang agak rare dekat dalam pasaran sekarang sebab dia masih lagi ada physical button. So dekat bahagian belah kanan ni ada beberapa button yang korang boleh guna. Dia ada roller yang mana korang boleh guna untuk naikkan volume ataupun turunkan volume. Bila tekan tu korang boleh pause play lagu. Lepas tu dia ada pedal. Pedal ni boleh digunakan untuk korang next song ataupun previous song. Dekat bahagian bawah ada port Type-C 3.5mm audio jack dengan power punya switch lah. Dan satu lagi dekat bahagian tepi ni, button dekat atas ni yang mana korang boleh guna untuk summon korang punya assistant. Dekat belah kiri tak ada apa-apa sangat, dan aku rasa itu je lah berkenaan dengan Nothing Headphone One ni. So kesimpulannya, Nothing Headphone One ni dia bukan sekadar headphone yang stylish, yang lawa, yang bergaya lah sesuai untuk digunakan pada masa sekarang ni. Sebab dalam bergaya dia tu, aku sangat impressed dengan tuning yang dibuat oleh Nothing ni. Satu lagi aku lupa. Bila sebut ni baru aku teringat yang mana dia orang collaborate dengan KEF untuk tuning dari segi sound untuk headphone Nothing Headphone One ni. Aku impressed juga dari segi penggunaan headphone ni sendiri yang mana dia berikan button yang tactile, senang untuk aku gunakan. Ada kemudian bila pakai dekat kepala pun sangat selesa pada untuk jangka masa yang lama. Jadi persoalannya sekarang tinggal harga je lah. So untuk harga ni kita nanti-nantikan je lah kan, berapa harga jualan dia tu. So once bila aku dapat harga rasmi, aku akan letakkan dekat dalam description box di bawah. Korang rasa nanti untuk pasaran Malaysia, Nothing akan jual Nothing Headphone One ni pada harga jualan berapa? Benda aku cakap ni, maksud aku teka lah harga jualan untuk Nothing Headphone One ni. Hopefully dia tak letak harga mahal-mahal sangat lah. Kalau bawah daripada 1,500 tu nice lah. Jangan jadi macam tim sebelah tu kan, naik harga headphone baru dia orang sampai nak dekat 2,000. Pening kepala aku. Jadi aku rasa sampai di sini saja video review aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.